Halo Malaysia, halo. Di Asia Tenggara, negara paling kuat ekonomi nombor 1 Singapura, nombor 2 Brunei, nombor 3 Malaysia, nombor 4 Thailand, nombor 5 atau 6 ialah Vietnam atau Myanmar. Negara yang terlemah di Asia kalau mereka berperang kalah ialah Indonesia. Ini adalah peta Sumatera. Kita boleh lihat berapa dekatnya Sumatera dengan Malaysia. Cita-cita Indonesia ialah menyatukan Sumatera dengan Malaysia. Perang akan datang akan menyebabkan Malaysia berperang. Malaysia telah bersedia dengan pembelian beberapa biji pesawat tambahan. Dengan kuasa udara yang unggul, tentera Malaysia seperti TUDM dapat menjajah Indonesia. Kuasa tembakan UDM juga dapat ditingkatkan. Ini adalah tentera Malaysia pada masa ke depan. Halo Roger and Art, Endon takut sudah lari. Ini langit sudah clear, kita Malaysia boleh masuk. Begitulah pengkalan tentera asing ya. Indonesia mempunyai pengkalan tentera asing kerana mereka ini dibiayai oleh China. Sejarah ganyang Malaysia. Indonesia yang mendapat sokongan Rusia, China dan Korea Utara kalah. Bukan saja kalah, komunis Indonesia bubar. Inilah ya. Di Asia, Malaysia antara negara yang terkuat ekonomi di dunia. Macam inilah nasib Endon jika Malaysia mengebom pengkalan tentera udara dan darat. Kita dah lama nak perang, tapi masalahnya Presiden Malaysia pada masa dulu tak mau perang dilanjutkan kerana akan menyebabkan orang Endon ini semakin ramai mati. Nasib negara yang akan serang Malaysia beginilah. Sebab itulah Indonesia pada masa sekarang semakin belagak. Dengan aset-aset yang mereka beli, yang mereka ketinggalan, mereka mau perang dengan Malaysia. Sedangkan Singapura, Thailand pun tak berani nak perang dengan Malaysia. Sebab mereka tahu jika perang dengan Malaysia, Malaysia akan menyerang balik. Jom kita lihat ya. Beginilah ya. Jika wilayah Malaysia diseroboh, apa yang akan berlaku? Habislah tentera laut Indonesia. Wilayah Malaysia bukannya biasa-biasa. Semua ada barisan tentera tersusun yang diketuai oleh Raja dan Sultan. Berbanding Indonesia, mereka wilayah berpecah belah. Beginilah ya nasib perang jika Indonesia menyerang Malaysia. Penceroboh dari Indonesia akan dihajar dengan menghapuskan tentera laut dan juga tentera udara. Begitulah negara Indonesia cakap saja besar. Jom kita lihat ya aspek ketenteraan Malaysia. Malaysia dah lama ya memang mau berperang. Malaysia juga berminat untuk merampas ya bekas jajahan Johor dan juga Melaka di Sumatera. Orang Sumatera dan Kalimantan kebanyakannya mau menyertai Malaysia. Sumatera pada masa dulu adalah bahagian daripada kerajaan Johor Riau. Pada tahun 1834, askar London Iring dan Jawa bersama Belanda berjaya memecahkan sepadan Melayu. Selepas mereka mengambil alih Sumatera, mereka juga telah berperang dengan Papua hingga sekarang dan kalah. Pada tahun 1969, Papua dimasukkan ke dalam Endon kerana penguatan suara berlaku penipuan. Papua pada masa depan mahu merdeka. Dengan pembelian FA-50 pada masa depan dan FA-18 daripada Kuwait ataupun UAE, Malaysia kemungkinan akan meletakkan aset-aset ini di perbatasan. UDM Malaysia ada yang takut, ada yang berani, tapi kebanyakan berani. Tengok, itu Indonesia takut sama kita, sudah lari. Aku sudah kulang banyak kali, itu Indonesia mana berani sama kita. Begitulah ya. Sumatera mahu merdeka. Malaysia kalau perang dengan Indonesia, kita boleh berjaya mendapat lagi bisnes di Sumatera. Jom kita dengar cakap Papua. Saya sangat benci sama askar Indonesia. Mereka curi orang Papua, culik terus hilang. Mungkin dibunuh. Mereka Papua. Dengan konflik Papua, lemahnya tentera Indonesia. Malaysia ada batu loncatan yang tinggi. Kita bukan saja boleh menjajah keseluruhan wilayah yang mahu merdeka daripada Indonesia, kita juga boleh memberikan ekonomi yang baik. Lemahnya tentera Indonesia, Sumatera mahu merdeka, semuanya berpunca daripada salah Indonesia sendiri. Indonesia, negara ras Endon Dash ataupun Jawa. Malaysia akan menang. Sebab itulah kita jangan takutlah dengan Indonesia ni. Kita bukan saja akan menang perang Asia, kita juga akan pegang ekonomi Asia. Beginilah nasib tentera nasional Indonesia ya.
Penakut. Memang penakut. Tengok tu, duduk kat bawah je. Kapal sudah tenggelam. Malaysia antara ekonomi terkuat di Asia. Jika perang, kita tak ada masalah wang. Negara Asia yang menyerang Malaysia amat takut, seperti Singapura dan Thailand. Walaupun tentera mereka lebih canggih dan moden, tetapi hutan Malaysia adalah Malaysia punya kelebihan. Singapura, Thai sehingga sekarang tak berani perang dengan Malaysia, sebab mereka tahu hutan Malaysia sangat sukar untuk ditembusi dan mereka tak sanggup perang gerila. Masa konflik Ganyang Malaysia, banyak askar Indonesia mati sebabkan mereka penakut. Indonesia bangsa yang ramai tapi tak kuat. Dari segi otak yang lemah, badan yang malas dan juga budaya mereka lah, mereka menjadi negara yang paling bangsat di Asia. Wilayah-wilayah Malaysia penceroboh dari tetangga, semuanya akan hancur. Perang, Malaysia akan menang besar. Bukan saja menang, kita akan menjadikan Malaysia negara yang lebih besar. Hidup Malaysia.